Hari ni aku tak tahu kat mana. Dalam hutan agak jadi aku makan. Kau nak makan mana kali ni? Selamat datang ke Taman Skodeng. Mana? Tak. Sekali kita dekat restoran Johor Nasi Lemak Village dekat Iskandar Puteri. Let's go. Ada apa benda tau? Ni chicken chop kau dah order. Lauk dah order. Apa ni? Lepas tu dengan air ni. Mana makan lagi? Ini dah sampai lagi. Dah. Apa pula ni? Ni nasi lemak daging kambing Kashmir. Yang ni? Ni nasi lemak lobster. Siapa nak bayar? Nasi lemak snow crab. Siapa nak bayar ni? Kau bayar. Macam tu lah bila ajak kawan. Macam-macam pula yang dia order penuh satu meja ni. Jadi aku bayar, aku boleh makan. Kau order ni kan? RM49 nasi lemak baby snow crab. Snow crab ni sejenis ketam juga. Cuma isi dia banyak dekat bahagian kaki lah. Rasa manis-manis ketam. Makan dengan kuah buttermilk dia bagi. Barulah balance rasa. Kalau nasi lemak kat sini, santan dia lemak cukup. Dia masak sekali dengan halba. Bagi sambal dia cukup. Dia tak terlampau pedas sangat. Aku tambah dengan ayam goreng berempah. Rempah dia bagi aku cukup banyak. Rasa sampai ke dalam. Masam ada pedas-pedas rasa rempah. Apa nama menu kau tadi? Nasi lemak kambing Kashmiri. Kambing ni dia rasa dia macam rendang sikit. Lepas tu dia ada rasa macam manis-manis sikit, rasa macam pesamah. Korang tahu tak pesamah atau apa? Okey, ni aku add on sotong goreng tepung. Sotong ring apa ni? Ni bukan. Ni sotong betul ni, real. Betul ke ni? Betul. Ni Ada apa ni? sungut? Ada sungut tak? Ada. Mak ai besar sungut dia. Sekejap Tepung ni tak? Tanggup lagi. Bukan tu je. Aku tambah lagi dia punya paru sambal pula. Baru dia pedah. Air mana? Yang kau order air besar ni kan apa pula? Siapa nak habiskan? Puas hati kan? Kita ni datang berdua. Ni air tower. Kau ingat berapa jam lepak sini sampai besok pagi? Kembung. Okay, ni depan aku ni chicken chop. Belum habis lagi dia sambung dengan chicken chop dia atau tu sos Korea. Dia kata ini okey juga. Aku pun tak tahu nak cakap apalah. Banyak sangat makanan dia makan hari ni aku rasa. Yang satu ni tak boleh move on. Brownies, atas tu ada aiskrim, lepas tu ada marshmallow panas-panas dia bagi. Dia makan tu sekali kau suap kau tak boleh berhenti dah. Pasal kalau sejuk tak okey, dia memang kena panas-panas baru jadi. Cuma siapa yang tak suka manis ni, brownies ni memang sifat dia manis lah. Jadi bila makan panas-panas tu dia agak boleh melecur mulut kau sebab marshmallow tu lembik betul-betul. So kalau korang memang suka makan dessert, make sure lepas makan nasi lemak tu baru order. Sebab nak makan dia panas-panas, nanti sejuk dia akan jadi keras. Teh ais float ni aku yang order. Bawah tu teh ais, atas tu dia letak aiskrim lah. Teh ais dia tak terlampau pekat je, just mild je, campur dengan vanila tu bagi rasa lemak-lemak. Antara banyak-banyak makanan yang aku makan tadi, aku prefer dia punya paru sambal ni. Dan satu lagi dia punya ayam goreng berempah. Sebab puas hati makan dia punya ayam goreng berempah ni. Macam kau makan dekat dengan nasi kukus lebih kurang macam tu rasa. Konsep kedai makan yang diorang bawa kat sini, dia adalah macam kau dalam hutan, macam dalam garden lah. So rasa tenang makan, sunyi, sepi. Tak adalah sepi mana, tapi just tenang kau makan sebab suasana. Yes, kita sekarang dah settle makan. Kau kenyang ke tak ni? Kenyang. Banyak gila makan tadi. Jom balik. So, ada masa kau boleh lah singgah dekat Johor Nasi Lemak Seri Iskandar. Jangan lupa, ini kat Johor bukan KL.